Okey, nampak tak? Rantai ni cantik kan? Rantai ni, okey, siapa yang baru masuk, okey, saya nak share sikit tentang rantai saya ni. Rantai ni adalah salah satu rantai yang diberikan oleh salah seorang yang sokong, yang support G. Okey, yang support G, and then dibagi kat saya rantai ni. Dia kata, adakah engkau salah seorang yang akan pergi untuk hantar misi ni? Saya cakap, ya, Alhamdulillah, saya salah seorang peserta. Jadi dibagi saya rantai ni. Dia kata, seandainya kalau kau dah jejak kaki di bumi G, jika kau nampak siapa orang pertama kanak-kanak perempuan yang kau nampak, tolong kalungkan ini pada leher dia. Dia kata, pada leher dia. Lepas tu saya cakap lah, macam mana jika saya tak sampai? Dan saya tak dapat bawa amanah ini. Saya cakap, it's okay. Kalau tak sampai, kita berserah kepada Allah. Kalau engkau masih hidup, kalungkan di leher engkau. Dia kata, kalau tidak, tak apa. Saya cakap, okay, sebab dia nak orang, dia nak tahu, saudara kita DJ tahu yang ramai satu dunia sebenarnya yang support G ni, okay, Palestine ni, okay. Ni rantai dia. So saya akan simpan bawa amanah ini. Subhanallah, subhanallah.